hari ini bertentang mata dengan Ukasha Shah dan keluarga kan, bagaimana mungkin reaksi Kamal ketika itu? Uh, lama tak jumpa kan. Jadi happy lah dapat jumpa balik. Walaupun tak bercakap pun tengok ahli-ahli semata je. Tapi okey, insyaAllah. Saya pun doa baik-baik. Hari-hari saya doa, tak putus-putus doa. Saya pun minta semua orang doakan untuk saya. Saya tak ada apa benda buruk pun saya harapkan. Saya harap yang baik-baik je. Saya tak nak apa-apa jadi pada masjid yang saya dah bina ni. Kalau dah saya cuba fight sampai hujung lah. Sampai Allah kata sudahlah Kamal kan. Macam tu lah. Tapi saya akan buat insyaAllah. Pandangan mata, pandangan cinta atau pandangan kebencian? Eh, Ukasha terhadap you, bagaimana you boleh nampak Dok Shah ketika itu? macam mana saya pandang awak sekarang macam tu lah. Tak Shah, ada Shah lah. mesti awak tahu kan? Tak, saya pandang tak adalah, pandang isteri lah. Tengok isteri yang lama yang kita tak Shah tahu. pandang Saya tak nampak benda pandang saya. Biarlah saya seseorang bertepuk sebelah tangan. Tak apalah. Tak, okey je. Saya saya lama tak jumpa, itu je, memang lama. Tapi paling saya faham dia yang ada emosi, tapi untuk saya lebih emosi sebab saya haraplah sebenarnya untuk jumpa dengan anak saya. Itu yang paling penting. Sebab dah lah it's been a while and agak sukar sikit untuk saya nak jumpa. Saya pun kadang tak faham kenapa. Tapi saya faham prosedur ni memang akan penuh dengan emosi, prosedur benda-benda macam ni. Jadi saya harap lepas ni untuk saya nak dapat jumpa dengan Haura tu agak dimudahkan sedikit lah, sebab sebelum ni agak susah, kena melalui surat kan, kena booking awal. Jadi saya harap lepas apa yang kita dah cakap dengan Hakim tadi apa semua, senang sikit lah untuk saya nak jumpa Haura. Kalau isteri saya tak nak jumpa saya buat masa ini, saya faham, tapi untuk saya nak jumpa dengan Haura tu saya harap boleh lah. Bila last kamu berjumpa dengan 2 bulan lepas. selain post di IG kan mengenai kerinduan Kamal terhadap anak kan, apa usaha Kamal sendiri untuk orang kata berjumpa dengan anak selain bermesej ke, call ke, selain tu usaha Kamal sendiri? Saya tak ada, sebab saya tak faham sangat pasal law, pasal lagi untuk pasal penjagaan anak ni. Cuma saya mesej lah di keluarga dia mana-mana, saya kata boleh tolong saya untuk jumpakan saya sekejap dengan Haura, 5 minit pun okey lah. Untuk saya peluk dia pun okey. Adalah usaha tu, adalah, tapi semua pun bergantung, kena minta kebenaran mak dia juga kan. Jadi saya faham, saya cuba faham, dan saya nangis je lah. Teruknya cerita ni. Kamal, you kata tak ada masalah dengan keluarga kan, selain tak dapat berkomunikasi dengan Shah kan, berkomunikasi dengan keluarga bagaimana tu? Ibunya ke, adik-beradiknya ke untuk bertemu Haura, ada tak usaha kat situ? Ada. Saya kena bagi tahu, nanti orang ingat saya tak ada usaha. Saya ada usaha, memang saya ada kontak dengan family dia, adik-beradik dia, mama dia. Semua di reply lah dengan baik. Cuma saya faham tak boleh main bagi macam tu je, kena minta kebenaran kan. Jadi itulah.